Jadi saing-saing hak lain tu duduk satu kereta nak jerit lah. Tino lagi. Biasa. Tino lagi lah. Sebab dia oyak hak tiga-tiga ni semua masuk pada dalam tiga-tiga satu kereta masuk pada dalam Masuk pendalaman semua. semua pada dalam Okey, sebut pasal pendalaman ni, P berapa? Dia panggil P P pada dalam dia ada P1, P2, P3. Okey. Yang Kira, sekolah tu? Sekolah saya P3. P3 paling jauh. Paling jauh lah. Allah. Antara paling jauh lah. Antara paling jauh ni. Paling jauh ni biasanya nak pergi tu cabaran untuk nak pergi tu, nak sapa tu. Situ akses lagu mana? Akses saya sekolah tu boleh sampai menggunakan kenderaan pacu 4 roda. Boleh sampai lepas sekolah tu. Jalan raya ke ataupun jalan supaya masuk ke pos-pos orang asli kalau kita ni. Kalau di Gemusir ni macam masuk ke Vala lah rasa. Okey. Jadi jalan seluk jugalah. Jalan seluk. Okey. Jadi kalau dari bandar tu biasa kita dari bandar ada lah ni kan. Betul. Kemudian kita akan masuk jalan balok lah, jalan logging. Okey. Nak masuk tu kira-kira paling cepat 4 jam baru sampai. Lebih kurang dengan pedalam mesin ni juga lebih kurang. Tak kena lalu sungai ke naik boat ke tak ada? Lalu lintas sungai kena. Naik boat tu tak ada. Tak ada. Zaman dulu ketika saing saya sekolah ada sempat merasa naik boat. Naik boat. Naik boat. Zaman saya tu alhamdulillah. Rezeki lah. Kereta boleh sampai depan pintu rumah. Okey lagi lah. Tak ada sangat lah lagi. Tapi kuat kata mencabar jugalah. Walaupun lagu tu pun sebab kita tengok dengan pacu 4 roda pun dengan keadaan jalan nama kocok dalam kereta tu kita pergi Kota Baru pun 2 jam kita kata kan. Betul. Duduk dalam kereta jalan pun comel, jalan raya comel tu pun balik letih. Ni kan pula tempat gitu kan. Dia sekolah saya tu daripada bandar kalau ikutkan kita tengok papan tanda lah 128 kilo. Kalau ikut jarak dia? Ikut jarak dia.